Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah nama diberi Abdul Razak bin Dali, nombor angka giliran 202418240028. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Taqiyuddin bin Omar selaku pensyarah bagi subjek EDUP 2112 Teknologi dan Media Pengajaran, yang mana beliau telah banyak mencurahkan ilmu sepanjang semester ini. InsyaAllah, hari ini kita akan berbincang mengenai cabaran dan penyelesaian dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Teknologi semakin berkembang dan menjadi sebahagian penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi, proses pembelajaran boleh menjadi lebih interaktif dan menarik. Tetapi, dalam usaha mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, ada beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru. Oleh itu, di dalam video pembentangan ini, saya akan membincangkan mengenai dua cabaran utama dan juga cara penyelesaiannya. Jom sama-sama kita saksikan. Baik, sekarang mari kita lihat mengenai cabaran yang pertama iaitu kekurangan latihan dan juga kemahiran guru. Cabaran pertama adalah kekurangan latihan dan kemahiran dalam kalangan guru, di mana seramai guru sebenarnya ingin menggunakan teknologi dalam pengajaran. Tetapi, mereka tidak diberi latihan yang mencukupi untuk menggunakannya dengan berkesan. Apabila mereka tidak mahir, mereka berasa kurang yakin dan takut untuk mencuba teknologi baru di dalam kelas. Sebagai contoh, ada guru yang tidak biasa menggunakan Google Classroom, Kahoot ataupun Quizizz. Sedangkan platform ini sangat berguna untuk memudahkan pembelajaran. Tanpa kemahiran yang mencukupi, mereka mungkin menghadapi kesukaran untuk menyampaikan pengajaran secara interaktif dan menarik. Kesimpulannya, jika guru tidak diberikan latihan yang betul, mereka akan merasa sukar untuk mengintegrasikan teknologi di dalam pendidikan. Kemudian, kita lihat pula kepada cabaran yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan sikap guru terhadap penggunaan teknologi itu sendiri. Ada dalam kalangan guru yang tidak berminat atau takut untuk berubah kepada kaedah digital kerana mereka sudah selesa dengan cara pengajaran tradisional. Mereka lebih suka menggunakan buku teks dan papan putih berbanding aplikasi digital. Selain itu, ada juga guru yang menganggap teknologi sebagai beban tambahan kerana mereka perlu belajar perkara baru dan mengubah cara mereka mengajar. Ini menyebabkan mereka kurang mengambil inisiatif untuk meneroka teknologi dan mencuba kaedah pembelajaran yang baru. Sebagai contoh, sesetengah guru mungkin berasa bahawa penggunaan PowerPoint, Canva ataupun Smartboard dalam kelas tidak begitu penting dan lebih suka menggunakan kaedah yang lama. Sebenarnya, jika digunakan dengan betul, teknologi boleh membantu meningkatkan pemahaman pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Oleh itu, sikap guru yang terbuka kepada perubahan sangat penting untuk memastikan teknologi dapat dimanfaat sepenuhnya di dalam dunia pendidikan. Sekarang, mari kita lihat mengenai penyelesaian tentang masalah yang dihadapi ini, iaitu yang pertama mengenai latihan dan sokongan profesional perlu diberikan kepada guru. Kerajaan dan pihak sekolah boleh menyediakan kursus dan bengkel berkala supaya guru dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam penggunaan teknologi. Contohnya, latihan berkaitan Google Classroom, Microsoft Teams, Smartboard, mengenai Canva dan sebagainya boleh diadakan secara berkala. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan sokongan teknikal supaya guru mendapat bantuan jika mereka menghadapi masalah ketika menggunakan teknologi di dalam kelas. Dengan adanya latihan yang berterusan ini dan sokongan yang mencukupi, guru akan lebih yakin untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Penyelesaian yang kedua iaitu dengan menggalakkan sikap positif.
Sekolah boleh mengadakan program motivasi dan sesi perkongsian untuk menunjukkan manfaat teknologi dalam pengajaran. Apabila guru melihat kejayaan rakan mereka di dalam menggunakan teknologi, mereka mungkin lebih berminat untuk mencuba. Selain itu, insentif seperti anugerah atau pengiktirafan boleh diberikan kepada guru yang berjaya menggunakan teknologi dalam pengajaran. Contohnya, sekolah boleh memberi penghargaan kepada guru yang kreatif menggunakan teknologi di dalam kelas. Bila guru-guru lain mula menampak kesan positif teknologi ini dalam meningkatkan pemahaman pelajar, mereka akan lebih yakin dan berminat untuk menggunakannya secara lebih kerap. Alhamdulillah, secara kesimpulannya, pengintegrasian teknologi dalam pendidikan bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia boleh menjadi lebih efektif jika kita mengatasi cabaran yang ada. Latihan yang mencukupi dan perubahan sikap yang positif sangat penting dalam memastikan teknologi dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam sistem pendidikan. Dengan usaha yang berterusan, guru akan lebih yakin menggunakan teknologi dan pelajar pula dapat menikmati pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang itu datang daripada diri saya dan insya-Allah kita perbaiki bersama. Itu sahaja, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi pada masa yang akan datang.